Hai, nama saya Maya. Saya dari 1K. Sekarang kita nak buat eksperimen sains. Bahan diperlukan 1 botol air disediakan dan 2 buah oren disediakan dan pisang. Okey, mula-mula kita kena kupas 1. Yang ini tak payah kupas. Okey, sekarang kita ada bekas 1 air yang dah diisikan dan ada 2 oren yang disediakan. 1 dah kupas, 1 tidak kupas. Jom kita mulakan sekarang. Okey, saya akan masukkan 2 buah biji ini, oren. Saya akan masukkan dalam ini. Wah, kawan-kawan, tengoklah yang tak kupas dia terapung dan dah dikupas dia tenggelam. Kan kawan-kawan, nampak tak? Okey, kawan-kawan nak tahu tak kenapa? Sebab yang ni ada banyak ruang udara. Banyak sangat. Tahu? Dan kalau yang ni tak ada dah kupas. Okey, kawan-kawan, buah oren ni dia ada banyak udara. Jom tengok dia terapung. Kan? Bila dia tak kupas, dah kupas kan? Dia akan tenggelam. Kalau kita ni ambil buah dengan kulit dia akan terapung juga. Inilah terapung dengan tenggelam. Okey, yang ni ada ni tak ada pelampung. Tengok, kita tenggelam kan? Bila kita pakai pelampung, kita tak tenggelam. Macam buah oren yang itu. Macam kita pergi kolam yang dalam, kita kenalah pakai pelampung. Barulah selamat. Bye.